Kerana kebaikannya, Tuhan telah begitu baik. Bukankah Dia telah baik kepada anda minggu lalu? Tiada perkara yang signifikan berlaku, tetapi kita terus berdoa untuk perlindungan Tuhan ke atas setiap seorang daripada kita. Baiklah, mari kita masuk ke dalam mesej kita hari ini. Tajuknya ialah Penghakiman ke atas keturunan Eli. Kita masih mengkaji kitab 1 Samuel, khususnya 1 Samuel bab 3 ayat 11 hingga 18 atau sekitar bahagian itu. Kita telah melihat bagaimana Hana berdoa, dan selepas berdoa, Tuhan memberkatinya. Dia menyanyikan sebuah lagu yang indah kepada Tuhan. Selepas itu, dia menunaikan janjinya kepada Tuhan dan menghantar anaknya ke bait suci di bawah jagaan Eli. Samuel membesar secara rohani kerana dia mempunyai seorang mentor yang baik membimbingnya. Dia menjadi seorang anak yang hebat, disukai oleh bangsa Israel, dikasihi oleh Tuhan, dan dihormati oleh orang di sekelilingnya. Tuhan menggunakan Samuel untuk melayani bangsa itu. Semasa Samuel masih kecil, Tuhan menyampaikan kepadanya suatu mesej tentang keluarga Eli. Minggu lalu, kita telah melihat bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan bercakap kepadanya. Oleh itu, hari ini kita akan melihat perkara-perkara yang Tuhan nyatakan kepada Samuel. 1 Samuel bab 3 ayat 11 menyatakan, dan Tuhan berfirman kepada Samuel, "Lihatlah, aku akan melakukan sesuatu di Israel yang akan membuat semua orang yang mendengarnya berasa terkejut." Pada masa itu, Tuhan mengisytiharkan bahawa Dia akan melaksanakan segala hukuman yang telah dinyatakan terhadap keluarga Eli dari awal hingga akhir. Tuhan telah memberitahu Eli bahawa Dia akan menghakimi keluarganya selama-lamanya kerana dosa mereka. Eli mengetahui tentang perbuatan jahat anak-anaknya, tetapi dia gagal menegur dan menghentikan mereka. Oleh itu, Tuhan bersumpah bahawa kesalahan keluarga Eli tidak akan dapat ditebus dengan korban atau persembahan. Samuel berbaring sehingga pagi dan kemudian membuka pintu rumah Tuhan. Dia takut untuk memberitahu Eli tentang penglihatan yang diterimanya. Namun, Eli memanggilnya dan berkata, "Samuel, anakku." Samuel menjawab, "Aku di sini." Eli bertanya, "Apakah yang telah Tuhan katakan kepadamu? Jangan sembunyikan apa-apa daripadaku. Semoga Tuhan menghukummu dengan berat sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu yang telah diberitahu kepadamu." Maka, Samuel menceritakan segala-galanya kepada Eli tanpa menyembunyikan apa-apa. Kemudian, Eli berkata, "Dia adalah Tuhan, biarlah dia melakukan apa yang baik di matanya." Sekarang, Tuhan sedang bercakap kepada Eli melalui Samuel tentang keluarganya dan rumah tangganya. Jelas bahawa Tuhan mahu menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel yang akan mengejutkan mereka. Mesej itu adalah bahawa Tuhan akan menyingkirkan Eli sebagai imam besar, bersama dengan seluruh keluarganya, kerana dosa-dosa mereka. Perkara ini amat serius kerana berita ini akan menggemparkan bangsa Israel. Ayat 11 menyatakan, "Aku akan melakukan sesuatu di Israel yang akan membuat telinga setiap orang yang mendengarnya berasa terkejut." Ini bermakna apa yang Tuhan akan lakukan adalah sesuatu yang tidak akan dilupakan dan amat mengejutkan. Tuhan merancang untuk membawa penghakiman ke atas keluarga Eli. Dalam 1 Samuel 2, Tuhan telah bercakap melalui seorang nabi untuk memberi amaran kepada Eli tentang kejahatan anak-anaknya. Namun, Eli gagal mengambil tindakan yang tegas. Anak-anak Eli adalah lelaki yang jahat yang tidak menghormati Tuhan. Mereka terus melakukan kejahatan walaupun telah diberi amaran. Tindakan mereka menunjukkan bahawa mereka telah memilih untuk melayani syaitan dan bukannya Tuhan. 2 Korintus bab 6 ayat 15 mengingatkan kita, "Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak percaya. Sebab apakah hubungan antara kebenaran dengan kejahatan? Atau apakah persekutuan antara terang dengan kegelapan?" Kisah anak-anak Eli menjadi peringatan kepada kita hari ini.
Kita mesti mengambil perintah Tuhan dengan serius. Sehingga hari ini, ramai orang percaya yang mengabaikan amaran tentang menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman. Banyak perkahwinan menghadapi masalah kerana ketidaktaatan ini. Anak-anak tersesat dari iman, menjadi peminum arak, penagih dadah, dan hidup dalam dosa, menyebabkan kesusahan dalam rumah tangga. Ulangan bab 13 ayat 13 memberi amaran tentang menyembah Tuhan lain. Orang jahat telah muncul di antara kamu dan telah menyesatkan penduduk kota mereka, dengan berkata, marilah kita pergi dan menyembah Tuhan lain. Tuhan paling membenci penyembahan berhala. Anak-anak Eli tidak mengenali Tuhan. Mereka telah melakukan dosa untuk sekian lama sehingga mereka telah melupakan siapa Tuhan itu. Satu lagi dosa anak-anak Eli ialah ketamakan. Mereka merampas persembahan yang sepatutnya dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut 1 Samuel bab 2 ayat 12 hingga 17, mereka akan menghantar hamba-hamba mereka untuk mengambil daging terbaik dengan paksa, tanpa mengikut prosedur korban yang betul. Dalam perjanjian lama, lemak korban sepatutnya dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Namun, anak-anak Eli menuntut daging mentah sebelum lemak itu dibakar, menunjukkan bahawa mereka tidak menghormati perintah Tuhan. Selain itu, anak-anak Eli juga melakukan zina dengan wanita yang berhikmat di pintu masuk kemah suci. Walaupun mengetahui tentang dosa mereka, mereka enggan bertaubat. Dosa mereka terbongkar, tetapi mereka masih berkeras dalam kejahatan mereka. Disebabkan hati mereka yang tidak mahu bertaubat, Tuhan mengisytiharkan bahawa mereka akan dihukum mati. Tuhan memberitahu Eli bahawa tidak akan ada korban yang dapat menebus dosa mereka. Eli sedar tentang kesalahan anak-anaknya, tetapi dia hanya menegur mereka dengan lembut, bukannya mengambil tindakan yang tegas. Akibatnya, firman Tuhan menjadi jarang, dan tidak ada penglihatan di Israel. Kehadiran dosa di dalam bangsa itu menyebabkan kemarau rohani. Anak-anak Eli, yang sepatutnya memimpin bangsa itu dalam ibadah kepada Tuhan, sebaliknya telah memimpin mereka ke dalam dosa. Kisah Eli memberi kita pengajaran penting. Jangan memandang ringan dosa, terutamanya bagi mereka yang melayani Tuhan. Teguh dan disiplinkan anak-anak supaya mereka tidak sesat. Taat kepada perintah Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Semoga kita belajar daripada kesilapan Eli dan sentiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Perang meletus antara orang Israel dan musuh mereka. Suatu hari, semasa pertempuran, 4,000 tentera Israel terbunuh. Apabila orang Israel melihat bahawa mereka telah kehilangan begitu ramai tentera, mereka kembali ke kem dan berbincang dengan pemimpin mereka. Mereka memutuskan untuk membawa bahtera Tuhan ke medan perang, dengan harapan bahawa kehadiran bahtera itu akan memastikan kehadiran Tuhan di antara mereka dan bahawa dia akan berperang bagi pihak mereka. Apabila mereka membawa bahtera Tuhan ke dalam kem, orang Israel bersorak dan bersukacita dengan penuh semangat. Musuh mereka mendengar kegemparan itu dan menjadi sangat ketakutan. Mereka teringat bagaimana Tuhan yang sama inilah yang telah membawa orang Israel keluar dari Mesir dan telah sepenuhnya memusnahkan orang Mesir. Dalam ketakutan, mereka mempertimbangkan untuk menyerah dan tidak lagi melawan orang Israel. Namun, seseorang di antara mereka menggesa mereka untuk tetap bertahan, dengan menyatakan bahawa mereka tidak boleh menjadi hamba kepada orang Yahudi, sebaliknya mereka mesti berperang. Apabila pertempuran disambung semula, orang Israel mengalami kekalahan yang lebih dahsyat. Sebelum ini, mereka telah kehilangan 4,000 orang, tetapi kali ini, 30,000 tentera mereka terbunuh. Selain itu, bahtera Tuhan telah dirampas oleh musuh mereka. Kehadiran Tuhan telah diambil daripada mereka. Seorang lelaki dari suku Benyamin melarikan diri dari medan perang dan berlari ke Shiloh untuk menyampaikan berita. Dia sangat ingin memberitahu Eli, imam besar, yang telah membenarkan bahtera Tuhan dibawa keluar dari kemah suci.
Eli telah lama menunggu berita pertempuran, duduk di pintu gerbang kota dengan penuh kebimbangan. Ketika lelaki Benyamin itu tiba, dia berteriak dan menangis, menyebabkan seluruh kota berkabung setelah mendengar bahawa bahtera Tuhan telah dirampas. Apabila utusan itu sampai kepada Eli, dia melaporkan berita tragis itu, bahtera Tuhan telah dirampas, dan 2 anak lelaki Eli telah terbunuh. Sebaik sahaja mendengar bahawa telah bahtera dirampas, Eli jatuh ke belakang dari tempat duduknya, patah lehernya, dan meninggal dunia. Dia adalah seorang lelaki tua yang buta, dan tubuhnya tidak mampu menahan kejutan berita itu. Selepas kematian Eli, menantu perempuannya, isteri kepada salah seorang anak lelakinya yang telah mati, mengalami sakit bersalin. Walaupun dia melahirkan seorang anak lelaki, dia tidak merasakan kegembiraan atas kelahirannya. Sebaliknya, dia tetap diam dan bersedih. Ketika dia sedang nazak, wanita yang menemaninya cuba menghiburkannya dengan berkata, "Jangan putus asa, kerana kamu telah melahirkan seorang anak lelaki." Namun, dia tidak memberikan sebarang respons. Sebaliknya, dia menamakan anak itu Ikabod, yang bermaksud, kemuliaan telah meninggalkan Israel, kerana bahtera Tuhan telah dirampas, dan bapa mertuanya serta suaminya telah mati. Dia berkabung dengan begitu dalam kerana dia percaya bahawa pemergian itu bahtera menandakan kehilangan kehadiran Tuhan di antara mereka. Perampasan tabut Tuhan adalah peristiwa yang sangat besar, kerana ia melambangkan kehilangan rahmat dan perlindungan Tuhan terhadap Israel. Namun, Tuhan tidak memerlukan manusia untuk berperang baginya. Dia adalah pencipta dan mampu mempertahankan kemuliaannya sendiri. Selepas bahtera itu dirampas, ia dibawa ke dalam kuil dewa musuh mereka. Apa yang berlaku seterusnya di kuil itu menunjukkan kuasa Tuhan yang sebenar. Dalam Perjanjian Baru, Yesus berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14, Yesus meyakinkan murid-muridnya bahawa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang kata-kata dan ajarannya. Dia juga menjanjikan kedamaian kepada mereka dengan berkata, "Aku memberikan kamu damai, bukan seperti yang dunia berikan, tetapi damaiku sendiri." Selain itu, dalam Yohanes bab 16 ayat 8, Yesus menjelaskan bahawa apabila Roh Kudus datang, Dia akan meyakinkan dunia tentang dosa, kerana Pencipta ingin kita menjadi kudus dan benar sepertinya. Roh Kudus menggesa kita untuk menjauhi kejahatan kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, apabila kita menyanyikan lagu-lagu yang mengundang Roh Kudus untuk memenuhi kita, kita memintanya untuk menyedarkan kita tentang dosa kita dan membimbing kita dalam kebenaran. Dia mengingatkan kita tentang aspek dalam hidup kita yang perlu diperbetulkan. Sama seperti orang Israel kehilangan kehadiran Tuhan akibat ketidaktaatan mereka, kita juga harus berhati-hati agar tidak mendukakan Roh Kudus melalui dosa. Ibrani 10 memberikan amaran yang jelas. Sesetengah orang mengabaikan ibadah dan persekutuan, tetapi kita dipanggil untuk saling menggalakkan kerana hari kedatangan Tuhan semakin hampir. Ayat 26 memberi amaran bahawa jika kita sengaja terus berdosa setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk dosa. Satu-satunya korban yang menebus kita ialah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jika kita menolaknya, tidak ada korban lain yang dapat menyelamatkan kita. Ayat 29 selanjutnya menjelaskan bahawa mereka yang menolak anak Tuhan dan menganggap pengorbanannya sebagai sesuatu yang tidak suci, akan menghadapi hukuman yang berat. Jika orang dijatuhi hukuman kerana menolak hukum Musa, betapa lebih dahsyatnya hukuman bagi mereka yang menginjak-injak rahmat Yesus Kristus. Berpaling dari iman dan menolak Kristus, bermakna tidak ada lagi korban yang dapat menebus kita. Oleh itu, kita mesti berpegang teguh kepada iman kita, taat kepada Tuhan, dan hidup dengan benar. Yesus Kristus telah memberikan pengorbanan terakhir untuk kita,
supaya kita boleh memperoleh kehidupan kekal. Marilah kita tetap setia dan tidak berpaling dari kebenarannya. Berhati-hatilah apabila seseorang datang untuk menegur kesalahan kita. Dahulu, para nabi akan pergi kepada raja-raja dan berkata, "Engkau berdosa terhadap Tuhan." Ini tidak benar di mata Tuhan. Serta-merta, raja-raja akan menghantar tentera untuk menangkap nabi itu, dan semua orang akan hadir untuk menyaksikan apa yang akan berlaku. Lihatlah apa yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Dia menegur Raja Herodes dan berkata, "Tidak benar bagimu untuk mengambil isteri saudaramu." Kerana itu, isteri Herodes mencari jalan untuk menyingkirkan Yohanes. Dia bukan seorang raja, tetapi dia memanipulasi keadaan untuk mencapai tujuannya. Anda tahu kisah ini, apabila Tuhan menghantar nabi, raja-raja akan membunuh mereka kerana mereka hanya mahu mendengar pesanan yang menyenangkan hati mereka. Sebagai contoh, ketika Yosafat dan raja-raja lain pergi ke medan perang, mereka kehabisan air. Ingatkah anda kisah ini? Apabila mereka kehabisan air, Yosafat bertanya, "Adakah terdapat seorang nabi di Israel?" Seseorang menjawab, "Ada seorang nabi." Ketika nabi ini datang, dia bernubuat bahawa raja akan mati dalam peperangan. Disebabkan itu, raja menggunakan kuasanya untuk memenjarakan nabi itu, memberikan tanah kepadanya tetapi mengurungnya sehingga peperangan berakhir. Nabi itu tetap teguh dan berkata, "Apapun yang kamu lakukan terhadapku, aku hanya akan berkata apa yang telah Tuhan firmankan." Akhirnya, raja itu mati dalam peperangan, tepat seperti yang telah dinubuatkan. Ketika Raja Daud berdosa terhadap Tuhan, seorang hamba Tuhan datang kepadanya dan menceritakan sebuah kisah. Setelah mendengar kisah itu, Daud menjadi sangat marah dan berkata, "Lelaki dalam kisah ini mesti membayar kembali 4 kali ganda daripada apa yang telah diambilnya." Kemudian Nabi itu mendedahkan, "Engkaulah lelaki itu." Namun, tidak seperti raja-raja lain, Daud tidak cuba membunuh Nabi itu atau menghantar sesiapa untuk mencederakannya. Sebaliknya, dia bertaubat daripada dosanya. Dalam Mazmur 51, Daud menangis kepada Tuhan dan berkata, "Jangan ambil Roh Kudus-Mu daripadaku." Mengapa Daud begitu takut kehilangan Roh Kudus? Kerana dia telah melihat apa yang berlaku kepada Raja Saul. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, Roh Kudus meninggalkannya, dan sebagai gantinya, Tuhan menghantar roh jahat untuk menyiksanya. Daud menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri, itulah sebabnya dia sangat takut kepada Tuhan dan menghormatinya. Sebab itu Tuhan berfirman, "Jika engkau menghormati aku, aku akan menghormati engkau." Daud menghormati Tuhan, bertaubat daripada dosanya, dan Tuhan mengangkatnya serta menyatakan, "Inilah lelaki yang berkenan di hatiku." Ini menunjukkan bahawa Tuhan mencari orang yang berpaling daripada kejahatan dan sungguh-sungguh bertaubat. Jadi, apabila seseorang datang untuk menegur kita dan memberitahu bahawa apa yang kita lakukan itu salah, kita tidak seharusnya melawan, membalas, atau menjadi defensif. Sebaliknya, kita harus mengambil masa untuk berfikir dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, ini yang aku dengar daripada orang ini. Selidiklah hatiku. Jika ada sesuatu yang menyinggung perasaanmu, nyatakanlah kepadaku supaya aku dapat memperbaiki diriku di hadapanmu." Dalam Mazmur 139, tertulis, "Selidiklah aku, ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah segala fikiranku. Lihatlah jika ada jalan yang menyakitkan hatimu di dalamku, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan agar kita benar-benar diberkati. Berkat yang saya maksudkan di sini bukanlah kekayaan material, wang, rumah besar, atau kemewahan. Berkat yang sebenar adalah kedamaian Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita berjalan di jalan raya, orang harus melihat Kristus dalam diri kita.
Mereka harus merasakan kehadiran Kristus yang ada dalam hidup kita. Saya tidak berbicara tentang memakai gelang emas dan cincin seperti sesetengah pendeta yang mempamerkan kekayaan mereka. Itu bukan berkat yang dicari Tuhan. Berkat yang sebenar ialah apabila orang lain melihat Kristus dalam diri kita dan terdorong untuk mengenalnya melalui kehidupan kita. Saya tidak mengatakan bahawa memiliki wang, rumah, atau harta benda itu salah. Ada ramai orang yang jauh lebih kaya daripada kita, dan itu bukanlah satu kesalahan. Tetapi apabila kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Dia akan mencukupi keperluan kita dengan caranya sendiri. Setiap orang memerlukan wang, tanpanya, kita tidak dapat melakukan banyak perkara dan mungkin akan merasa tertekan. Tetapi berkat yang paling utama adalah apabila kita mempunyai kedamaian di mana sahaja kita pergi dan membawa kedamaian kepada orang lain. Itulah berkat yang paling besar. Kita juga diberkati apabila kita memberkati orang lain. Bulan lalu, saya melawat saudara mara saya di utara. Adik saya dari Singapura memberkati mereka dengan bantuan keuangan. Saya tidak mempunyai banyak wang untuk diberikan, tetapi saya tetap memberkati seseorang dengan cara yang saya mampu. Salah seorang sepupu saya mengalami migrain selepas duduk di dalam gereja. Dia datang kepada saya dan berkata, "Tolong doakan saya. Saya ingin pulang, tetapi saya sangat sakit." Saya berdoa untuknya dalam nama Yesus, dan selepas doa itu, dia merasa lega. Keesokan paginya, dia pergi ke hospital untuk pemeriksaan, dan doktor tidak menemui sebarang masalah. Itulah berkat yang sepatutnya kita dambakan, kuasa untuk memberkati orang lain dengan kurnia yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan telah memberkati anda dengan keuangan, gunakanlah itu untuk memberkati orang lain. Jika Dia telah mengangkat anda dalam cara yang berbeza, laksanakanlah tujuan yang telah Dia tetapkan untuk anda. Kita semua harus bertanya kepada Tuhan, apakah kehendak-Mu dalam hidupku? Tuhan telah memberikan kita kurnia rohani, dan kita harus mengenali kurnia itu kerana Dia mahu kita menggunakannya untuk memberkati orang lain. Sekarang, mari kita lihat nubuatan dan penghakiman terhadap keluarga Eli. Hal ini telah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan kepada Eli, dan kemudian disahkan oleh Samuel. Tuhan melihat sesuatu yang tidak betul di Israel. Walaupun Saul berasal dari suku Benyamin, rakyat tetap memilihnya sebagai raja. Tetapi Saul tidak taat kepada Tuhan. Dia sepatutnya memusnahkan orang Amalek sepenuhnya, tetapi dia tidak mengikut perintah Tuhan. Disebabkan ketidaktaatannya, Tuhan memutuskan untuk menyingkirkannya sebagai raja. Sementara itu, Tuhan sedang mempersiapkan Daud di padang gurun. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangun dan ambillah minyak urapan." Samuel kemudian mengurapi Daud. Saul telah diurapi dengan minyak dari kendi, manakala Daud diurapi dengan minyak dari tanduk haiwan. Ini menunjukkan perbezaan dalam urapan mereka. Urapan Saul bersifat sementara, manakala urapan Daud bersifat kekal dan ilahi. Tuhan akan menyingkirkan mereka yang tidak layak untuk tujuannya, dan menggantikan mereka dengan orang yang akan melakukan kehendak-Nya. Pekerjaan Tuhan akan terus berjalan, dengan atau tanpa sesiapa. Oleh itu, jika kita menyedari sesuatu dalam diri kita yang perlu diperbaiki, janganlah kita cepat menghakimi orang lain. Sebaliknya, periksalah hati kita sendiri, dan mintalah Tuhan untuk menyelidikinya. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sama ada kami terjaga atau berbaring, Engkau sentiasa bersama kami. Walaupun kami cuba melarikan diri dari hadirat-Mu, tidak ada tempat di mana Engkau tidak hadir. Tuhan, pada malam ini, bukakan mata rohani kami supaya kami dapat melihat apa yang Engkau mahu kami lihat.
Terima kasih atas kasih kurnia yang telah Engkau berikan kepada kami, kasih kurnia yang berlimpah-limpah. Engkau telah memberikan kami peluang demi peluang untuk bertaubat, dan Engkau sentiasa bersedia menerima mereka yang berpaling daripada dosa mereka. Jika ada apa-apa dalam diri kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tolong nyatakan kepada kami. Bantu kami untuk saling menguatkan dan berjalan dalam kebenaran supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu. Berkatilah setiap seorang daripada kami. Berkatilah juga mereka yang tidak dapat hadir hari ini. Semoga kehadiran-Mu menyertai mereka. Roh Kudus, ambillah alih hidup kami. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Kami tidak mahu melakukan apa-apa mengikut kehendak kami sendiri, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami bersyukur, kami memuji, dan kami memberkati nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin.